Baik doktor, bagaimanakah hukumnya sekiranya seorang pengembara itu dia mengembara ke luar negara dan dalam tempoh itu dia berpuasa? Adakah dia boleh berbuka seperti biasa, seperti mengikut waktu di negara kita di Malaysia, atau dia perlu menunggu waktu berbuka di negara yang dituju tu? Waktu bulan Ramadan ini ramai yang bermusafir dan juga sama ada atas sebab-sebab peribadi ataupun sebab-sebab kerja. Sebahagian daripada kita ni bermusafir untuk pergi keluar yang jauh daripada Malaysia, tetapi ada yang lebih dekat. Seperti mana yang dijelaskan sebelum ini bahawa ada kebenaran untuk orang yang bermusafir ini untuk berbuka puasa. Jadi orang bermusafir ini termasuk dalam kategori orang yang dibenarkan untuk tidak berpuasa. Tetapi seperti mana yang saya jelaskan sebelum ini mengatakan bahawa musafir pada hari ini tidak sama dengan musafir pada masa-masa terdahulu. Cuma kalau misalnya dia sampai ke negara itu masih lagi belum berbuka puasa. Jadi kalau campur dengan dia punya puasa dia sehinggalah kepada negara itu dia sudah hampir seharian berpuasa. Betul. Jadi dia benarkan untuk berbuka puasa di hotel dan sebagainya. Dan kalau sekiranya dia ni berniat untuk meneruskan puasa pun dibenarkan. Ya, jadi terpulang kepada seseorang itu untuk membuat keputusan. Tetapi sekiranya dia bermusafir dan berbuka puasa, maka hendaklah dia qada puasanya seperti biasa. Wallahu a'lam. Jaga adab dan etika ketika ya, betul. Ya. Okey, baik tuan-tuan, dapat sesuatu, teruskan bersama Sembang Ramadan. Jangan lupa teruskan berinfak bersama Yapim.